Hari ini adalah hari Selasa, 19 hari bulan Ogos 2025, jam lebih kurang 8.53 minit malam. Rakaman video ini adalah secara khusus untuk cuba sedaya upaya memberi penjelasan berkaitan dengan cadangan Pejabat Peguam Negara untuk membawa pertuduhan terhadap beberapa pelajar berhubung dengan apa yang mereka katakan sekarang ini sebagai buli terhadap adik Zara Khairina di bawah Seksyen 507 huruf besar C dalam kurungan 1 Kanun Keseksaan. Pertamanya, ramai yang bertanya dan menampilkan pandangan kononnya Pejabat Peguam Negara tergesa-gesa membuat pertuduhan. Sedangkan Peguam Negara jugalah yang telah mengarahkan satu pasukan siasatan khas dari Bukit Aman untuk mengambil alih siasatan berkaitan dengan kematian adik Zara. Dan yang keduanya, Pejabat Peguam Negara jugalah yang telah mengesyorkan untuk mengadakan inquest melalui arahan pada 13 hari bulan Ogos, di mana pada hari semalam Mahkamah Korona telah pun menetapkan inquest akan bermula mulai pada 3 hari bulan September dengan panggilan saksi untuk mencari punca dan sebab kematian dan menentukan sama ada atau tidak mana-mana unsur jenayah yang menyebabkan kematian tersebut. Keduanya, adakah kerisauan bahawa kononnya Pejabat Peguam Negara itu tergesa-gesa itu betul? Adakah betul Pejabat Peguam Negara tergesa-gesa? Untuk menjawab perkara ini terdapat beberapa kekangan. Kekangan pertama adalah kertas siasatan di bawah undang-undang adalah di bawah Akta Rahsia Rasmi dan berada cuma di tangan Pejabat Peguam Negara dan pihak yang menyiasat, iaitu polis. Pihak luar, sama ada peguam keluarga Zara mahupun mana-mana peguam swasta lain seperti saya, tidak boleh dari segi undang-undang mempunyai akses kepada kertas siasatan tersebut. Justru ianya tidak molek, tidak beretika untuk kita memberi penjelasan tentang kewajaran atau ketidakwajaran pertuduhan yang ingin dicadangkan terhadap beberapa pelajar esok 20 hari bulan Ogos nanti. Kita tidak boleh memberi pandangan di atas anggapan. Ia mestilah berpandukan kepada fakta. Begitu juga rakyat di luar yang mengikuti perkembangan perkara ini sejak lebih sebulan yang lalu perlu bersabar seketika, kerana kita belum tengok pun apakah pertuduhan atau bunyi pertuduhan berkenaan. Kerana apa? Yang ketiganya, kerana satu-satu perkara yang dikhawatiri oleh peguam keluarga Zara, yang adalah khawatir yang betul, ya, bukannya tidak betul. Khawatir yang betul adalah bahawa mereka khawatir sekiranya 5 yang dituduh esok di bawah Seksyen 507 C1 Kanun Keseksaan tersebut kemudiannya didapati juga terlibat sebagai punca atau sebab kematian jenayah pada tarikh 16 Julai yang mengakibatkan kematian pada 17 Julai, maka pihak keluarga khawatir bolehkah mereka kemudian nanti dituduh di bawah sama ada Seksyen 302 atau Seksyen 304, iaitu membunuh atau mengakibatkan kematian tanpa niat, memandangkan mereka sudah dituduh pada hari esok di atas Seksyen 507 C1 itu. Itu khawatir mereka. Pada masa yang sama, yang keempatnya, saya percaya Pejabat Peguam Negara kita mempunyai pegawai-pegawai yang berwibawa
yang mempunyai pengalaman pengendalian kes-kes jenayah secara khusus dan lama untuk tempoh berdekad-dekad. Mereka pun tahu prinsip double jeopardy, iaitu seseorang tidak boleh di bawah perlembagaan perkara 7 dituduh 2 kali atas fakta yang sama. Pokoknya, apa yang berlaku pada 16 Julai, iaitu pada tempoh sejurus sebelum badan adik Zara ditemui di kawasan longkang asrama tersebut dalam keadaan cedera parah dan kemudiannya dibawa ke hospital dan diumumkan sebagai meninggal dunia pada hari keesokan 17 Julai tersebut. Selagi pertuduhan esok tidak bertindang dengan tempoh masa dan tarikh berkenaan, tetapi pada tarikh-tarikh yang berbeza, maka prinsip double jeopardy tidak akan terpakai. Itu saya perlu nyatakan dengan jelas di sini. Yakni, tertakluk yang kelimanya kepada pertuduhan esok. Seandainya pertuduhan esok tidak ada kena-mengena dengan tarikh 16 Julai, tetapi melalui siasatan yang telah dibuat, jangan lupa siasatan awal laporannya diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 6 hari bulan Ogos, dan selepas lantikan pasukan siasatan baru dari Bukit Aman, telah kemudian diserahkan laporan lanjut oleh pasukan baru pada 13 Ogos yang dituruti dengan kenyataan media pasukan Bukit Aman tersebut. Di situ telah dinyatakan bahawa terdapat unsur daripada siasatan polis, terdapat aktiviti-aktiviti, unsur-unsur buli terhadap arwah Zara sebelum daripada tarikh beliau dijumpai pun. Kalau itulah menjadi sandaran, iaitu kalau siasatan itulah yang menjadi sandaran pertuduhan hari esok, saya percaya tarikh-tarikh pertuduhan esok adalah tarikh-tarikh kejadian sebelum daripada 16 Julai. Mungkin ada ni, bila saya kata mungkin, saya bukan menganggap, saya nak menjelaskan maksud double jeopardy kepada rakyat yang mendengar video ni supaya tidak menimbulkan kerisauan. Kemungkinan pertuduhan esok yang kita akan ketahui esok sahaja adalah berkaitan tarikh-tarikh sebelum daripada 16 Julai. Buli pada 10 Julai, buli pada 3 Julai, buli pada 2 Februari 2025. Kita tidak tahu apa tarikh yang akan dituduh esok. Apa kata kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab? Tunggu pertuduhan hari esok yang akan dilaporkan oleh media. Apakah pertuduhan yang dibawa terhadap pelajar-pelajar terbabit? Kalau tarikh-tarikhnya adalah seperti yang saya nyatakan di sini, iaitu sebelum 16 Julai, maka prinsip double jeopardy tidak akan terpakai. Yakni, jika pun inquest nanti mendapati bahawa salah seorang atau beberapa orang atau kesemua 5 orang yang dicadangkan dituduh esok pun berada dalam apa-apa aktiviti pada 16 Julai yang mengakibatkan kematian itu, maka pertuduhan buli esok tidak akan menghalang mana-mana pertuduhan jenayah lain berkaitan kematian adik Zara yang mungkin akan dibawa oleh pejabat peguam negara kelak. So, saya harap dengan penjelasan konsep double jeopardy ini, jangan kita melompat, jangan kita mendahului peristiwa yang akan datang esok untuk meneka seolah-olah pertuduhan buli itu adalah cuma berkaitan tarikh 16 Julai. Tak semestinya. Esok kita akan tahu. Akhir sekali, yang keenamnya, saya masih ingat dan rakyat boleh menyemak semula daripada kenyataan-kenyataan media pihak siasatan dan juga pihak pejabat peguam negara mahupun oleh Menteri Dalam Negeri di Parlimen semalam. Beliau
kesemua sumber ini telah mengesahkan bahawa adik Zara ada menyimpan diary. Dan kalau ada menyimpan diary, tidak ada peliknya sekiranya kejadian-kejadian buli sebelum daripada 16 Julai ada tercatat dalam diary beliau dan disahkan melalui mana-mana saksi selepas polis menyiasat diary tersebut. Jadi jangan terkejut kalau pertuduhan esok tiada kaitan dengan tarikh 16 Julai, secara khususnya pada waktu persekitaran malam sehingga ke 3 pagi di mana badan ataupun adik Zara dijumpai dalam keadaan cedera parah yang membawa kepada kematian pada 17 Julai. Saya harap penjelasan ini dan saranan ini dapat diikuti oleh kesemua kita yang memang kita mahu suatu penyelesaian muktamad yang adil kepada keluarga adik Zara. Tapi pada masa yang sama, janganlah kita menganggap seolah-olah pejabat peguam negara kita ni tidak tahu buat kerja. Mestilah mereka telah lihat dari segala segi. Mereka juga merupakan pakar perundangan dalam bidang mereka. Justru kita tunggu hari esok. Seandainya pertuduhan esok adalah secara khusus berkaitan aktiviti buli pada pukul 2 pagi atau 1 pagi atau 12 tengah malam 16 Julai, maka kita boleh bertanya perkara itu. Kemudian nanti tentang kekhawatiran pemakaian double jeopardy seandainya inquest kelak mendapati ada unsur jenayah yang menyebabkan kematian berlaku pada 16 Julai ataupun kecederaan-kecederaan yang berlaku selepas 16 Julai membawa kepada kematian pada 17 Julai. So, kita tunggulah untuk pertuduhan pada hari esok. Sekian, terima kasih.